Puan Wan. Syami. Puan. Mai sini nak bagi you tunjuk ni Lama tak datang ni. Hari tu Syami ada bagi kopi pada saya kan. Saya dah cuba dah tahu. Okey, kopi ni yang bestnya satu memang I tak ambil gula putih, tapi sebab you ada stevia tu yang best tu. Lepas tu dia diperbuatkan daripada herba-herba tradisional. Alhamdulillah dia baguslah untuk kita orang perempuan kan. Sebab tu saya cakap, sebab dia tak ada gula putih, dia stevia tu lagi tu. Ni kan patutlah orang cakap kopi ni best. Sebab apa? Sebab memang kita rasa perubahan tu. Biasa kopi kan, dia orang cakap kalau kopi ni you tak boleh tidur, tapi bukan kopi ni. Lagilah sehat badan kita, alhamdulillah. Senang tidur senang tidur, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah lah. Pada yang of course nak jaga kesihatan kan, kita tak pakai gula putih, kita pakai stevia dan herba-herba tu bagus untuk especially dalam wanita lah. Kita pencinta kopi bukan hanya sekadar kopi, tapi dia memberi khasiat kepada kita terutama wanita. Cubalah. Terima kasih.